Ada parasit yang masuk otak dan buat mangsa rasa itu keputusan dia sendiri. Manusia pun ada benda yang sama. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Dalam alam semula jadi, ada parasit yang tak bunuh mangsa dia. Dia cuma ambil alih keputusan semut yang patut lari, tiba-tiba panjat ke tempat tinggi. Bukan sebab berani, tapi sebab ada sesuatu dalam badan dia yang ubah cara dia berfikir. Yang peliknya, semut tu rasa semua itu keputusan dia sendiri. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Sekarang tengok manusia. Kita pun buat benda yang kita tahu tak baik untuk kita. Kerja yang buat kita kosong. Hubungan yang kita tahu toksik. Tabiat yang perlahan-lahan rosakkan hidup. Dan bila orang tanya kenapa, jawapan kita selalu sama. Aku okey. Aku pilih ni. Aku tahu apa aku buat. Parasit paling berbahaya bukan yang masuk badan, tapi yang duduk dalam sistem badan, dalam budaya, dalam tekanan sosial, dalam ketakutan untuk jadi berbeza. Ia tak paksa kita. Ia cuma bisik apa yang normal. Dan bila kita ikut, kita panggil itu pilihan sendiri. Mungkin yang paling menakutkan bukan parasit kawal minda, tapi hakikat bahawa manusia boleh dikawal tanpa pernah rasa dikawal. Yang pelik tu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!